Alamak, handphone Samsung bawah 2000. Korang akan dapat features yang menarik macam ni. Siap boleh tukar-tukar wajah lagi. Lepas ni, selfie korang dah tak bodoh dah. Ini Samsung Galaxy A56 5G. Dia punya harga bawah 2000 je, tapi dia punya design dia cantik betul. Untuk yang kaki selfie, kaki ambil gambar. Tapi dalam masa yang sama, nak phone Samsung tanpa keluarkan bajet yang banyak, this might be the best phone untuk korang. Dia punya kamera belakang 50 megapiksel, kamera depan 12 megapiksel. And inilah hasil kamera depan guna function portrait. Macam kalau korang kaki selfie, korang boleh tukar muka hodoh korang tau. Ini function best face. Dia guna live photo untuk detect muka korang yang lain. So aku tak nak senyum. Dengan sekali klik je, korang boleh pilih best face korang. Function ni juga boleh buat juga tau kalau korang selfie ramai-ramai. Mudah betul. Lagi satu, the moment korang pegang, dia punya build quality dia memang sedap dipegang. Display size dia 6.7 inci, which is 1 inci lagi besar dari previous model. Lagi satu, aku nak emphasize lagi sekali. Dia punya display dia dekat luar pun terang. Tak jadi masalah untuk aku guna outdoor and shoot gambar yang cantik. Korang siap boleh buat filter sendiri tau. Macam-macam korang boleh ubah and korang boleh save preset korang sendiri. Ini pula sampel video yang aku shoot. Korang boleh nilai sendiri. And ini pula sampel. Aku dekat Bukit Bintang, aku tengah shoot menggunakan kamera depan. So basically korang boleh tengok dia punya stabilization dia macam mana. Ini aku shoot 0.5. So korang tengok dia punya stabilization dia okey ke tak. And now aku akan switch ke 1. Ini pula 2. So basically macam ni lah dia punya result video dari Samsung Galaxy A56 5G ni. Oh ya, nak konsum multimedia pun puas hati. Dia pakai Full HD Plus Super AMOLED display. Untuk brightness pula 1200 nits Vision Booster. So tak kira korang kat mana pun, korang still boleh layan phone ni, dia tetap cerah. Untuk phone ni juga dia awesome intelligence. Sebab apa? Dia juga integrate dengan AI. Circle to search with Google pun ada. So korang boleh search benda dengan pantas and boleh guna phone ni dengan produktif lagi. Aku tertarik dekat dalam default kamera, korang siap boleh main filter lagi. Lepas ni barulah korang boleh main dengan kawan-kawan and post dekat social media. Bila aku scroll agak kelakar filters ni semua. Untuk bateri pula 5000 mAh. Untuk video playback up to 29 hour. So memang lama betul. Untuk prosesor dia pakai Exynos 8GB RAM atau 12GB RAM. Dalam masa yang sama dia support high refresh rate. Aku dah main beberapa game kat sini. Bagi aku not bad. Lastly dia support sampai 6 generation OS upgrade and 6 tahun security update. So, info bawah 2000, Galaxy A56 5G, macam